Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Helmi bin Abdul Aziz daripada Sarjana Muda Psikologi untuk tahun kedua semester kedua. Video ini adalah untuk subjek Penghayatan Etika dan Padan Panduan MPU 3182. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah Hak Asasi Manusia dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi negara kita. Ia berfungsi sebagai asas kepada sistem pentadbiran. Perlembagaan ini menetapkan hak serta tanggungjawab rakyat, membahagikan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta memastikan keadilan dalam pentadbiran negara. Hak asasi manusia adalah elemen penting dalam perlembagaan persekutuan. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan 3 perkara dalam perlembagaan persekutuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak kebebasan diri setiap individu di Malaysia. Ini bermakna seseorang tidak boleh ditahan atau dipenjara tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang. Sebarang penahanan mestilah mengikut prosedur yang adil dan individu yang ditahan berhak untuk mendapatkan peguam serta perbicaraan yang saksama. Sebagai contoh, dalam kes antara Tan Boon Liat dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang berlaku pada tahun 1976, Mahkamah Persekutuan membatalkan penahanan beliau kerana tidak mengikut prosedur yang sah. Beliau ditahan tanpa perbicaraan kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti jenayah serius yang mengancam keselamatan negara. Namun, penahanannya gagal disahkan oleh Mahkamah Persekutuan kerana syur yang dikemukakan oleh lembaga penasihat melebihi tempoh 3 bulan sebagaimana prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang. Seterusnya, perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan kepada semua warga negara Malaysia. Namun, hak ini tidak mutlak dan boleh dihadkan demi keselamatan negara, ketenteraman awam serta moral masyarakat. Sebagai contoh, perhimpunan aman seperti perhimpunan bersih dibenarkan dengan syarat mematuhi Undang-Undang Akta Perhimpunan Aman 2012. Perhimpunan yang diadakan 5 siri mulai tahun 2007 hingga tahun 2016 di Dataran Merdeka dan sekitar Kuala Lumpur ini dianjurkan oleh sebuah NGO bernama Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih yang bertujuan menuntut sistem pilihan raya yang telus, adil dan bebas daripada sebarang bentuk penyelewengan. Perkara seterusnya yang hendak dibentangkan adalah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak kebebasan beragama kepada semua individu di Malaysia. Setiap orang berhak menganut dan mengamalkan agamanya selagi tidak menjejaskan ketenteraman awam atau moral masyarakat. Walaupun Islam adalah agama rasmi persekutuan, agama lain boleh diamalkan dengan bebas di negara ini. Sebagai contoh, dalam kes Gandhi anak lelaki Mutu yang dicabar oleh pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak pada tahun 2018. Dalam kes ini, seorang bapa menukar agama anaknya secara unilateral kepada agama Islam tanpa persetujuan ibu kanak-kanak tersebut. Mahkamah memutuskan untuk membatalkan pertukaran agama kanak-kanak tersebut apabila perkara 12/4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan ibu bapa kanak-kanak menentukan agama kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah, bukan sekadar bapanya sahaja. Ini menunjukkan bahawa walaupun kebebasan beragama dijamin, ia masih tertakluk kepada undang-undang yang tertentu. Sebagai kesimpulan, hak asasi dalam Perlembagaan Persekutuan adalah asas kepada keadilan dan kebebasan rakyat Malaysia. Hak-hak ini penting untuk melindungi rakyat daripada penindasan, memastikan sistem demokrasi yang sihat dan mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk. Oleh itu, setiap warga negara harus memahami, menghormati dan mengamalkan hak-hak ini dengan penuh tanggungjawab. Sekian persembahan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.